Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, so rata-rata terima kasihlah sebab yang dah masuk dekat dalam grup. Seterusnya kalau kata saya tengok kebanyakan kawan-kawan kita ramai yang dah ada pengalaman lah. So bila dah ada pengalaman, senang sikit lah saya nak cerita apa yang teknik scalping ni punya technical. So untuk yang baru pun tak ada masalah. Jadi mari saya tunjuk lah. Ok, mula-mula sekali kita masukkan indikator lah. Ok, indikator pergi dekat bahagian indikator ni, ataupun right click, carilah macam mana nak masukkan indikator. Ataupun kalau kata tak tahu, dia boleh tanya kat group. So yang ini saya dah setting masukkan RSI. Ok, parameter saya 14 ataupun 13 lah, tak ada masalah. Masukkan 50 juga untuk dia punya level. Ok, seterusnya masukkan moving average. Moving average 20 lah, bagi tebal sikit. Ok, lepas tu saya masuk ke session. Ok, disebabkan yang ini teknik scalping, so kalau boleh letak rule siap-siap lah, supaya tak ada buat overtrade. Dan seterusnya supaya target harian tu tercapai lah. Ok, suka dekat sini saya ingatkan, sebab teknik scalping dia memang perlukan waktu active session untuk dia ada volume bergerak lah. Sorry suara saya macam ni, saya apa tu, mengantuk lagi sebenarnya. Tak apa, saya continue je. Bendanya simple je, tak susah mana pun. Tak kisahlah kita pakai apa-apa teknik. Mungkin sampai satu masa kita dah burn out, kan? Kita dah burn out dekat dalam market, teknik kita duk tak jadi. Banyak faktor lah. Kita tak buat backtest ke, kita kena loss in the row ke. Tapi kalau boleh kita nak ada satu teknik yang simple, supaya kita boleh ulang-ulang pakai dekat market. Teknik ni mesra newbie juga. Dan kita yang dah ada pengalaman, yang dah lama pun, kalau kata kita tengok, oh simple aja teknik ni, macam tu. Sebab rata-rata trader dia bukannya tak boleh buat duit, dia boleh buat duit. Cuma kadang-kadang bila dia tak ada rule, dia trade tu terlampau ikut perasaan. Lagi bila dah loss, bila dah win terlampau banyak, dia jadi overconfident. Dia tak ada rule yang tepat lah sebenarnya. Jadi kalau kata kita boleh adjust kita punya rule, pakailah apa-apa teknik pun, InsyaAllah tak ada masalah. Ok, berbalik pada apa yang saya nak explain. Katakan yang saya cakap tadi tu, untuk teknik scalping ni kita fokus dekat active session lah. Sama ada dekat London, ok, ataupun dekat New York. Kalau dekat Tokyo ataupun Sydney ni jangan lah. Yang paling cantik adalah waktu overlap. Yang ini kita consider pukul 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ataupun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, yang paling elok dekat tengah-tengah ni lah, yang mana bermula pukul 8 ataupun pukul 9. Waktu market overlap antara London dengan New York. Okay, untuk teknik pula, kita akan start daripada ni kita panggil dia oversold lah, atau market dia daripada bawah 30 dia naik balik. Okay, dia daripada bawah dia naik, dia daripada atas dia turun. Okay, kita nak macam ni walaupun sikit. Kalau kata macam ni tak payah lah, yang ni lagi lah tak payah, yang ni lagi lah tak payah. Okay, apa yang sebenarnya kita nak tengok dalam keadaan ni? Okay, jom saya tunjuk. Okay, bila dia dah buat pattern macam yang saya bagi tahu tadi tu, dia sebenarnya dia dah bagi tahu kita, dia dah buat bentuk. Okay, kita marking bentuk ni, kita marking last candle kat sini. Okay, so dia dah buat bentuk. Seterusnya kita nak confirmkan untuk kita entry tu, ada tak dia buat breakout. Okay, macam keadaan ni dia tak ada buat breakout lah. Okay, keadaan ni dia ada buat breakout, tapi dia test. Okay, kalau kata keadaan macam ni, kalau kata contoh lah kita nak entry, boleh ke entry? Boleh, tak ada masalah. Stop loss kat bawah. Okay, ataupun bawah lagi sikit. Take profit ambil 1/2. Okay, bila dia dah buat bentuk, sentiasa kita ingat price dia takkan simply walaupun dah ada breakout dia akan terus naik. Tak, selalunya dia akan makan dulu dekat bawah ni. Okay, macam contoh candle yang ini, baru dia pergi. Selalunya ini orang cakap dia punya sifat yang normal lah. Yang ni saya buat dekat backtest ni, saya buat dekat gold. Kalau kata dekat dalam ebook tu dia suruh EU, GU dengan UJ, yang itu lebih selamat lah. Okay, kalau gold memang dia banyak buat macam ni. Okay, kalau kata contoh dia dah buat macam ni, walaupun dia dah duduk dekat atas tak ada masalah, sebab kita dah nampak dia dah buat signal yang awal. Seterusnya kalau kata contoh kita entry, okay, risk 1%, buy, stop loss kat bawah, take profit kat atas 1/2. Kita tengok jadi tak? Okay, tak jadi. Tak ada masalah lah, tak jadi. Sebab apa? Dah entry pun dekat hujung-hujung sepatutnya tadi, entry yang paling elok waktu dia retest tadi lah. Tapi sebab kita scalper, tak ada masalah. Okay, yang ini contoh yang tak berapa nak cantik lah, tapi tak apa. Okay, kita continue untuk yang seterusnya. Okay, berkenaan dengan rule, okay, paling banyak satu hari pakai strategi ni trade maksimum 5 kali lah, average 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata dah loss 2 kali, keluar. Maksudnya entry pertama loss, entry kedua loss, tak payah trade dah hari tu. Okay, maksimum 3 kali lah. Entry yang ketiga trade pun loss, dah stop trade untuk hari tu. Okay, yang keempat, kalau kata win, okay, untuk win ni dia macam yang saya cakap tadi lah, maksimum 3 kali trade ataupun dah kena 2 kali loss in the row. Okay, contoh first time win, second time win, third time win. Okay, dah 3 kali win ni, keluar, tak payah trade dah hari tu. Okay, first time win, second time loss, third time win. Sebab 3 kali keluar, tak payah trade dah hari tu. Tapi kalau kita nak sambung juga, fourth time win, fifth time loss, hari tu dah trade 5 kali, keluar, tak payah trade. Okay, satu lagi keadaan, first time win, second time win, third time loss,
kali keempat trade pun loss. 2 kali loss in the row. Stop trade dah untuk hari tu. Okay, satu lagi yang last, 5 kali trade. First time win, second time loss, third time win, fourth time loss, fifth time loss. 5 kali trade in the row, ataupun 3 kali 2 kali loss in the row, ataupun 3 kali loss in the row. Stop lah dah untuk hari tu. Yang itu saya punya trade plan lah. Kawan-kawan boleh filter lah nak buat macam mana. Tapi rule ni penting. Kalau kata yang nak selamat, rata-rata prop firm yang saya dah study, selalunya dia orang 3 kali aja. Okay, jom saya sambung. Backtest ni saya buat laju sikit sebab apa tu, anak saya macam dah bangun dah ni. Duduk kat rumah Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad pun sama juga. Macam ni lah keadaannya. Daddy buka lampu. Okay, kejap dia buka. Kejap Okay, jom kita sambung. Okay, macam sekarang kita tengok market dia terus push ke bawah. Okay, dah ada bentuk kita marking. Okay, dia buat breakout ke atas. Okay, satu lagi benda yang saya lupa tunjuk breakout yang saya maksudkan adalah yang inilah. Dia dah bagi tahu market dah start ada volume dan dia dah start breakout EMA 20. Okay, nak buy terus pun boleh, nak tunggu retrace pun boleh. Okay, kalau kata buy terus, stop loss kat bawah, take profit kat atas. Satu nisbah 2 lah, risk to reward 2. Kita tengok jadi tak. Okay, kena stop loss. Okay, so macam ni dah kena 2 loss in the row lah untuk hari tu. Okay, kita loss 1%, 1.9%, 2% lah. So jangan trade dah. Alright. Okay, kita masuk session hari yang baru. Kita tunggulah time London. Okay, time London dah masuk, market dia boleh bawah. Okay, kita tengok dah ada bentuk ke belum. Okay, ni dia punya signal. Kita tunggu breakout. Okay, dia buat lagi sekali. Dah. Okay, market masih lagi berada kat bawah. Okay, lupa saya bagi tahu teknik ni. Dia bukan teknik ikut trend dia counter trend. Okay, nampak dia buat breakout. Okay, kalau entry kat atas kena stop loss. Kalau kita tunggu dia retrace, mungkin kat sini label yang elok untuk kita entry lah. Okay, satu ni sebelah 2. Ni dah masuk session US. Ya. Bunyi bird. Bunyi bird. Okay, yang ini kena stop loss lagi. Okay, kalau kata kena stop loss ni, relax je. Sebab kita tahu memang market ni dia akan makan kita dulu. Satu lagi. Peluk dia.
Okay, macam kata yang keadaan sekarang ni pula, dia, kita dah tahu dia dah daripada bawah tadi breakout ke atas. Ini pun dah ada breakout. Still lagi kita boleh ambil lah. Tapi ini market dah hujung-hujung lah. Dah di hujung-hujung waktu. Okay. Kalau kata stop loss placement kita, orang cakap terlampau rapat, market pun dah di hujung waktu, memang akan kena stop loss juga. Okay. Yang ini ada pattern di awal waktu, tak payahlah. Okay. Saya suka kalau kata bila buat back test, loss dulu macam ni. Kalau saya suka lah. Sebab saya nak tunjukkan yang trading edge tu sebenarnya macam mana daripada drawdown kita nak keluar balik. Boleh ke tak? Risk masih ambil yang sama, masih kita pakai satu je. Kejap ya. Okay, kejap sorry. Dia bila anak bangun ni, dia memang macam ni lah. Saya nak stop video ni tak boleh. Sebab kalau saya stop video ni, saya kena start daripada mula. Banyak info-info penting saya dapat lah dekat dalam ni. Okay, daripada atas dah masuk waktu session. Okay, yang ini dah start ada breakout. Okay, so boleh cuba entry lah. Okay, stop loss paling atas, take profit 1/2. Okay, kena lagi lah stop loss. Lepas tu dia buat satu lagi kat sini. Yang ini kita kena stop loss. Dia break. Okay, dia retest. Yang ini dapat lah. Okay, katakan kita sell. Okay, stop loss dekat situ, take profit di bawah. Okay, tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita ada dekat sini lah. Okay, kita boleh cuba entry sell kat sini. Tapi kalau kata kita tak confident, yang ini kita nak ambil buy. Okay, ambil aje lah buy, tak ada masalah pun. Tapi kalau saya akan follow. Kalau kata session tu dia dah trending, selalunya saya akan follow dia trending lah. Melainkan ada clear breakout buy, baru saya akan follow untuk buy. Okay, kejap lagi saya sambung untuk video seterusnya. Yang ni pun dah 20 minit. Saya akan tunjuk macam mana kita nak keluar daripada drawdown ni.